Kumpul mainan, kumpul kenangan. Hari ni kita nak kumpul kenangan bersama keluarga. Minggu ni cuti panjang, jadi kami beriadahlah di tepi laut sambil goreng cucur dan menikmati pemandangan yang indah tepi laut. Masa tengah healing tepi laut tu, tiba-tiba kat kaki saya terasa sesuatu. Rupanya ada penyu emas. Saya pun angkat penyu tu. Dia cakap, "Abang, nak harta karun tak?" Nak. Jadi penyu emas tu bawalah saya ke lokasi harta karun. Sebelum saya sampai, saya dan Ibrahim tak buang masa. Kami terus menggali dan menggali untuk melihat ada harta karun apa kat sini. Akhirnya, selepas berjam-jam menggali lubang, akhirnya Ibrahim berjaya jumpa harta karun yang telah disembunyikan oleh penyu emas. Kita ada apa ni? Wow, kita ada Keyplay Super Armor Possible Model Kits Volume 1. Lain macam betul harta karun penyu emas ni. Dekat dalam ni kita dapat watak kegemaran saya, Iron Man. Okey, untuk model kit Keyplay ni kita perlu assemble sendiri figura ini. Dan hasil dia memang sangat terbaik sebab figura Keyplay ni dia ada artikulasi. Jadi kaki dan tangan dia boleh bengkok-bengkok. Serta kualiti mainan ni sesuai untuk dia main di mana sahaja, termasuklah tepi laut. Memang terbaik.